But nilai still the same. Derhaka tetap derhaka. Tapi dengan teknologi sekarang, you jauh. Saya sekarang anak saya masa kat Mesir, kat Azhar tu, FaceTime dengan mak dia. Jadi maknanya dulu Allah lambat telefon surat dekat mak dekat luar negara seminggu. Lepas tu dia balik seminggu. Itu tak balas. Sekarang istilahnya real time. Real time FaceTime dan terus anak saya, ayah duit tak ada. Oh yang tu kau lepas ni VR jumpa terus. Yes. Sebab dalam badan terus. Sebab dia dah tak ada. Dia cuma kalau yang generasi Z ni, dia distance masih berlaku. Tetapi seolah-olah didapatkan the real time. Hello, sihat at the real time. Yang ini bila dah VR bukan at the real time. Nampak? Sebab itu dia boleh kata azab kubur VR. Dia tak sebut VR. Dia kata azab kubur ni macam mimpi je. Astaghfirullahalazim. Dia tak bila dah cakap tu. Okey, jadi kalau kita sebenarnya kalau ni nak cerita dalam lagi, dia memang satu khusus lah. Satu khusus memang kita akan detailkan macam mana personality X, macam Y, Z. Cuma kita kena faham sekarang ni training kalau melibatkan training yang berada di corporate, yang orang-orang baru corporate ni banyak pada dia akan hantar Z lah. Cikgu ke apa yang muda-muda semua Z. Yang kalau kata sekolah alpha. Jadi sebab itu tengok kalau eksekutif banyak pada X dengan Y. Yang pegang jawatan ni dah belakang atas ni. Orang senior. Tapi kalau kata dalam training baby boomers ni dia sekadar duduk gitu je. Jangan layan sangat, tak apa, biar dia bukan layan sangat. Mana kita faham lah dia tu dah tak bukan. Bukan kat sini kalau dekat training.